Kepada parent yang nak mencari tadika untuk anak dia tahun depan, saya nak recommend kat korang boleh datang ke Brandny Bunch di sekitar tempat anda. Brandny Bunch ni dah ada dekat 6 buah negara tau. Dan ada 125 cawangan dah dekat We Malaysia. have two group, preschool dengan juga playschool. Preschool untuk 4 tahun sampai 6 tahun dan kita ada playschool untuk 2 tahun dan 3 tahun. Kami setiap area ni ada 5 area which is language, culture, Islamic dan EPL. Sama juga dengan preschool pun ada 5 area juga. Ini akan bergerak. On this timetable, dia akan bergerak mengikut area ni, ikut colour. Dia tidak ada, makna dia tak adalah static kat satu kelas tu je. Ibn Rabah kan, okay, pagi dia Islamic dia kena duduk dekat green line. Okay, lepas tu bila dia ada maths dia akan pergi ke pink line kat ujung sana. Apparatus semua ada dekat setiap area masing-masing, termasuk alat tulis, buku semua di situ. Ada pelbagai aktiviti dan pelbagai alatan untuk pembelajaran dekat sini. Di sini diterapkan dengan nilai-nilai Islam di mana mereka semua diajar untuk berdikari dan menerapkan nilai-nilai murni dalam Islam. 5 perkara yang diterapkan di dalam Brandny Bunch ni di mana ada iman excellent, academic excellent, fitness excellent, life skill excellent dan emotion excellent. Setiap pelajar juga akan ditekankan dengan 7M iaitu dengan membaca, menulis, mengira, menghafaz, mengajar, menakul dan mandiri. Dengan 15 tahun pengalaman pembelajaran ini telah melahirkan 20,000 Brandny Bunch alumni. Dan inilah sebab kenapa korang kena hantar anak-anak korang di Brandny Bunch. This is for you. You like this? Yeah. Macam this lah. Really want to be. Nina pun dah suka tu. Jadi korang boleh cari Brandny Bunch di sekitar tempat korang.